Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ni pukul 12.30 hari. Pelik sikit Saya keluar rumah pukul 12.30 hari. Dan hari ni saya akan berkongsi tentang GFNY Kuala Lumpur. Bagaimanakah persediaan GFNY Kuala Lumpur dan segala undang-undang, segala tips tentang GFNY Kuala Lumpur yang diadakan pada 12 Februari 2023. Saksikan video ini sehingga penghujungnya. Pertama sekali, bagi mereka yang pertama kali pernah dengar perkataan GFNY, ia bermaksud Grand Fondo New York. Grand Fondo New York ni bermula di New York semestinya, dan kemudian ia dianjurkan di beberapa negara lain. Dan inilah kali kedua diadakan di Malaysia. Pertama sekali pada tahun 2017 diadakan di Ipoh, Perak, dan tahun ini diadakan di Kuala Lumpur. Anda boleh lihat dalam link yang saya sertakan lebih lanjut tentang GFNY Kuala Lumpur. Apa yang menarik tentang GFNY ni, motonya ialah Be a Pro for a Day. Maksudnya anda boleh jadi profesional selama satu hari. Jadi anda boleh seolah-olah merasa menjadi pro cyclist dalam satu hari lah. Macam kita kahwin kan, jadi raja sehari. Ni jadi pro cyclist selama sehari. Itu adalah satu slogan ataupun tema yang menarik GFNY. Bagi mereka yang telah mendaftar untuk GFNY ni, anda digalakkan untuk membaca race guide, di mana race guide ni memberikan panduan tentang undang-undang di dalam GFNY. Antaranya yang anda kena ingat, undang-undangnya pertama sekali ialah anda kena memakai jersey GFNY yang rasmi. Okey, ini bukanlah jersey yang terkini. Ada yang terkini yang telah ditunjukkan dalam Instagram dan juga Facebook GFNY Kuala Lumpur, di mana dikeluarkan jersey yang terbaru untuk GFNY Malaysia ataupun GFNY Kuala Lumpur. Jadi memang cun sekali dan saya tak sabar untuk collect ataupun mengambil jersey ini pada hujung minggu ini. Jadi jersey GFNY memang terkenal. Jadi walaupun anda anggap yuran penyertaan agak mahal, 400 lebih dan sekarang mungkin 500 lebih, tetapi ia adalah sangat berbaloi sebab jersey-nya saja bernilai lebih 300 lebih kan. Jadi jersey ni memang berkualiti tinggi sekali. Saya telah menyertai GFNY ni beberapa tahun. Yang pertama sekali saya sertai GFNY di Itali, kemudian di Bali 2 kali, dan sebenarnya tahun ni saya bercadang untuk pergi ke GFNY Krabi, tetapi ditangguhkan ke tahun depan. Dan insyaAllah lah kita tengok GFNY mana lagi di negara lain yang kita boleh sertai tahun ini, insyaAllah kalau ada rezeki. Jersey yang saya dapat daripada Itali dan di Bali sehinggalah sekarang tahan, memang berkualiti tinggi jersey ni. Dan dia ada yang istimewanya, dia ada 5 poket. Okey, jersey ni ada 5 poket dan materialnya memang berkualiti tinggi. Antara keistimewaan GFNY. Dan okey, anda pertama sekali undang-undangnya anda kena memakai jersey GFNY. Semua kena pakai. Anda tak boleh pakai jersey lain. Kalau tidak, anda akan disqualified. Okey, anda akan dibatalkan penyertaan, dan kalau anda naik podium pun anda tidak akan diberikan hadiah ataupun disediakan sebagai pemenang. Itu satu undang-undang je. Semua kena memakai jersey GFNY pada hari perlumbaan. Okey, kedua ialah jenis basikal. Pastikan basikal anda memenuhi panduan ataupun undang-undang GFNY, iaitu anda tidak boleh bawa triathlon bike ataupun time trial bike yang ada aerobar. Itu dilarang. Dan semestinya anda tak boleh bawa macam folding bike, mountain bike. Basikal anda kena ada drop bar. Okey, seperti basikal racing, okey, road bike,
dan gravel bike pun kalau ada drop bar anda boleh menggunakannya. Okey, jadi itu sebab kita nak jadi pro kan, jadi kenalah menggunakan road bike. Okey, ini bukan perlumbaan untuk time trial yang ada aerobar. Aerobar dilarang sekali. Okey, dan 4D bikes itu basikal santai kan, jadi kita masuklah acara untuk bersantai. Ini adalah formatnya adalah perlumbaan. JF1Y ni ada dua jenis kategori ataupun route, iaitu long. Long bermaksud kita akan berkayuh sejauh 135 km dan elevation lebih kurang 1500 meter elevation. Okey, itulah kategori long. Untuk kategori medium pula, iaitu anda akan berkayuh lebih kurang 71 km saja dan elevation 500. Itu untuk santai-santai saja. Okey, jadi anda boleh pilih anda nak kayuh long ataupun medium. Dan antara format, okey, format perlumbaan ni yang di depan sekali akan dimulakan oleh mereka-mereka VIP akan berada di depan. Kedua ialah Coral. Coral lah yang jadi signature ataupun menjadi keistimewaan JF1Y, di mana top rider, okey, top rider 10% top rider dari setiap kategori. Jika anda katalah masuk penyertaan perlumbaan di Itali ke ataupun di Indonesia ke, dan anda adalah top persen di kategori umur anda boleh berada di Coral. Okey, dan mereka yang top 20%, okey, 20% pelumba yang terbaik di peringkat regional, seperti di Asia contohnya, di Europe. Jadi mungkin anda boleh berada di Coral juga. Okey, 20%. Dan semestinya championship lah di New York, top 20% mereka boleh berada di Coral. Okey, dan sebenarnya mengikut kategori masing-masing, mengikut umur. Dan last sekali ialah kategori ataupun untuk kayuhan medium. Okey, itu antara format-format aturan di dalam perlumbaan JF1Y. Apa yang saya suka lagi, tadi saya cerita pasal jersey. Dan kalau anda lepas berkayuh ataupun anda pergi ke Expo JF1Y, ambillah peluang untuk membeli merchandise daripada JF1Y. Contohnya saya beli glove. Glove ni mahal juga ya, boleh tahan. Pelik juga kalau anda beli stokin macam stokin ni. Ni stokin saya. Kalau beli stokin murah saja. Dan anda juga boleh beli bib short. Anda boleh beli bib short JF1Y. Dan banyak lagi merchandise. Contohnya botol air. Ni botol air fashion lama lah. Ni botol air versi lama tahun 2014. Ada juga botol air yang versi baru ya. Ada botol air versi baru yang paling ringan sekali di dunia. Jadi kalau pihak JF1Y bawa sekali, jadi ambil peluang untuk beli botol air. Dan memang merchandise-nya bermutu tinggi. Kalau sekurang-kurangnya anda belilah t-shirt JF1Y Malaysia untuk kita promote JF1Y Malaysia. Semoga JF1Y ni akan dianjurkan lagi di Malaysia. Okey. Dan apa lagi saya nak cerita pasal JF1Y ni? Okey, kita akan bermula pukul 7 pagi, tapi anda boleh mula masuk lebih kurang pukul 5.30 pagi. Dan pukul 6.45 pagi Corals akan ditutup. Okey, iaitu bahagian Corals akan ditutup. Dan 7 pagi kita akan bermula berkayuh. Okey, dan anda diberi masa, tak silap saya, untuk long tu lebih kurang 6 jam. Okey, jadi dalam pukul 12 ataupun 12.30 habislah kan. Jadi walaupun macam mana pun anda ikut pace anda sendiri, yang penting anda selamat berkayuh. Dan insyaAllah anda akan dapat medal lah. Sebab anda mendaftar, semua orang dah jadi pro kan. Jadi anda boleh ambil medal anda. Okey, jadi tak ada masalah. Okey, yang penting anda selamat. Jadi anda study sikit route anda. Dan insyaAllah ada masyur dan mungkin ada papan tanda. Dan ada juga trafik akan jagalah, sebab kita akan berkayuh di kawasan bandar sehingga ke Rawang bypass. Jadi kita akan patah balik kan. Harap semuanya berjalan lancar majlis ini. Jadi apa lagi kita nak cerita pasal JF1Y ni? Jadi ada tak soalan pasal JF1Y? Okey, JF1Y ni antara yang menarik juga medalnya. Medalnya pun bukannya macam medal sekolah. Okey, medalnya memang berkualiti tinggi, puas hati.
Okey, saya memang suka kumpul medal-medal JFNY. Dan medal ni contohnya, jika anda dalam setahun anda berkayuh 3 kali menyertai JFNY, perlumbaan JFNY 3 kali. Contohnya anda berkayuh, cadangan saya tahun ni saya akan berkayuh di Kuala Lumpur, kemudian pergi ke Bali, kemudian pergi ke Krabi. Jadi saya dapat 3 kali berlumba dan saya akan mendapat medal khas, 3 times medal. Okey, 3 times medal. Dan kemudian jika anda rajin berkayuh mengembara ke negara-negara lain, pergi ke Eropah dan sebagainya, katalah 10 kali anda akan mendapat, jadi anda akan dapat lagi medal khas untuk 10 times medal. Dan 10 kali, 20 kali, 30 kali dan 40 kali anda akan dapat alfabet JFNY 10, 20, 30, 40. Jadi itu antara medal-medal yang istimewa untuk menggalakkan anda menyertai banyak lagi event-event JFNY di seluruh dunia. Jadi JFNY ni memang menarik. Bila anda mendaftar je, anda seronok saja. Bagi mereka yang suka mengembara, melancong, anda juga boleh menyertai event-event di negara-negara menarik yang dianjurkan oleh JFNY. Dan bila anda dah tahu dan anda seronok dengan JFNY ni, anda akan merasa ia adalah satu komuniti dan anda juga akan dapat rasa macam sebahagian daripada keluarga anda, keluarga basikal anda. Jadi anda boleh berkawan dengan ramai peserta-peserta luar negara. Sebagai contoh, sebelum ni saya telah berkenalan dengan kawan saya daripada Netherlands, okey, Holland, Belanda, Mark namanya, dan kemudian Ethan Cruz. Beliau akan menyertai JFNY Malaysia, JFNY Kuala Lumpur pada Februari ni daripada US. Okey, beliau akan datang all the way daripada US bersama-sama saya sebab saya dah racun dia untuk datang. Jadi dia akan datang ke Malaysia. Jadi ramai lagi. Malah founder JFNY ni iaitu Lydia dan Uli. Mereka ni memang approachable. Anda boleh tanya soalan pada mereka, mereka akan boleh jawab soalan-soalan anda. Itu betapa personalized dan anda dilayan seperti pro, insyaAllah. Okey, sekarang kita sembang pasal tip semasa berkayuh. Sebelum perlumbaan JFNY ni, saya cadangkan anda pastikan bahawa basikal anda berada di dalam keadaan yang selesa untuk berkayuh. Jadi buatlah bike fitting kalau mereka yang dah lama tak buat bike fitting, dan cari saddle yang selesa dan juga kasut yang selesa. Sebab inilah antara masalah lah, kalau saddle tak selesa, kasut anda tak selesa, jadi anda akan menghadapi kesakitan. Dan juga pastikan anda membawa sock stick supaya anda tidak mengalami cramp, terutama mereka yang berkayuh jauh, iaitu untuk 140 km ke atas. Jadi pastikan anda membawa sock stick, anda makan yang betul, bawalah energy gel, energy bar. Jadi anda boleh makan sekiranya anda kehilangan tenaga lah, supaya anda tidak bong. Jadi ikut pace anda, sebab JFNY ni Grand Fondo yang lain anda boleh berkayuh dengan drafting, tak seperti Powerman. Jadi anda seperti perlumbaan biasa, anda boleh drafting dan anda ikut kumpulan yang sesuai dengan pace anda. Jadi kayuh ikut kemampuan dan kebolehan anda lah. Bila anda tak pasti dan tak pernah naik podium, ataupun anda tahu anda tidaklah sepadu mana, jadi janganlah ikut peloton yang pertama tu kan. Itu memang nak kejar podium. Okey, itu tip sebelum dan semasa berkayuh. Lagi satu, pastikan bahawa keadaan basikal anda berada dalam keadaan yang baik. Anda cek brake pad anda cek juga tayar anda, dan anda bawalah tube spare, satu ataupun dua, dan juga CO2 ataupun pump tangan. Dan macam saya bawa mark off lah. Saya pakai tayar tubular. Kalau pancit, anda tak boleh tukar tube lah, tayar tubular ni. Dan rantai anda liupkan, letak liup, degrease anda punya kaset dan juga rantai anda. Kita doa yang terbaik untuk JFNY Kuala Lumpur ni pada 12 Februari 2023.
dan semoga saya akan berjumpa anda semua di sana. Jadi tak silap saya masih dibuka lagi penyertaan untuk last minute ni. Walaupun mahal sedikit tapi bagi saya berbaloi. Jadi kita doakan yang terbaik untuk JFNY. Jadi insyaAllah anda akan lihat lagi dalam video-video saya akan datang tentang JFNY ni, terutama pada hari perlombaan. Semoga Malaysia akan menjadi destinasi berbasikal yang terkenal di serantau ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.